Kalau balik orang kata Kelantan je, apa yang kau rasa macam ini benda baru dari segi makanan. Okey. Contohnya baru dulu saya makan belacan. Kan? Tengok, saya mari orang. Oh, jatuh. Abang tengok tu bang, puyu abang berjala. Dia puyu kimi ya. Assalamualaikum. Lah. Ada sombong. Oi, ada salam pula. Ya, senang boleh. Ni dia. Ni tempat tu. Oh. Tengok balik kampung. Gelimbing. Balik kampung. Nasi lemak, nasi sebelah air tu. Nasi lemak. Yang tak nak air gas. Ada sikat je. Kakak jangan ikut, dia lambat ni. Asyik duduk di sini. Nice. Dia bau tu. Bau apa? Oh, tu dia tu. Tu dia. Bakso sampai dulu. Ha? Ini kami sampai ya. Loh. Oh, ni boleh pakai. Mi tu dia nak lagi. Tak bukan rasa kau. Minyak. Bapak video bang, saya masak. Tu dia tanya saiz. Tu yang merah tu. Nak dia boleh bantu yellow.
sekali lagi. Gegar-gegar muka. Sini, tengok ni. Terkejut ke? Oh. Biar abang kau rakam muka dia. Tu pupuk. Pupuk. Tu. Dek, main apa, Dek? Makan ayam ni. Hari Raya. Hari Raya. Dah habis. Hari Raya. Adik main pupuk papi. Adik tak salah cakap. Salam Wan. Ambil kat Wan pula. Adik tak salah. Betul salah cakap. Hei. Tak cakap pupuk masa nanti. Cakap lah dia tak mahu. Kaki kat sana mana? Kat sana mana? Kat sana mana? Ada, nanti kita terus kena ingat balik. Yang ini. Tu ada banyak masalah. Siapa lah? Sekarang soalan ni kau ini. Lagi? Mana? Dari mana kena? Dah. Siapa yang dekat? Entah mana yang kuat pergi tempat. Dah minta abang balik ya. Nanti kau dapat. Minta abang balik. Tu bohong, jangan bohong dulu. Terima kasih. Dia bohong. Ni ingat. Yang 30 minit. Tak pernah salah. Boleh jalan Kena 1 kilo. Kereta